Seperkara yang cuba dijadikan isu dalam kes ini adalah jam Omega, kononnya milik Anwar. SK mendakwa beliau telah merampas jam itu dari pelacur yang melayan Anwar dan jam itu diserahkan kepada polis. SK mencabar Anwar untuk bersumpah dan mendakwa kalau betul beliau bukan orangnya dalam video tersebut, beliau harus membuktikan jam itu bukan miliknya. Ini satu kenyataan yang kebudak-budakan. Saya dimaklumkan oleh pengedar sah jam Omega. Setiap jam Omega yang keluar dari kilang akan dibekalkan dengan sijil yang lengkap dengan nombor siri dan nama pembeli set tersebut. Maklumat pembeli dan di mana dan bila dibeli akan direkodkan. Sesiapa pun boleh menyemak asal-usul jam Omega asli dengan pembekalnya. Yang perlu polis lakukan ialah memberikan nombor siri yang tertera di belakang jam yang kononnya milik Anwar. Dalam beberapa minit, polis akan tahu siapa pemiliknya. Saya tahu siapa pemilik jam itu. Ianya milik SK. Oleh kerana itulah, polis tidak ada keperluan untuk menuntut supaya Anwar menyerahkan jam Omeganya.